Okay, ini kita dah beli barang dapur untuk hari kelima Diet No Sugar. Ni barang-barang yang aku beli kat Maidin. Maidin murah sikit. Tang, lemon, tu daging dengan chicken breast. Lepas kita ada ni, tapi ni beli online. Ni brand On The Go. Ni kicap pedas. Ni ayam ni untuk portion untuk 3 hari. 3 hari, 4 hari macam tu. Dia ada baki lagi tapi kat belakang. Pak bini habis ni. Dia ada baki lagi yang kat belakang tu. Betul lah dia cakap tu. Ni ada 3 baki lagi ni. Okay. Kalau tengok sini, ni satu hari. Tada. Tada. So ni untuk 4 hari lah. Tapi untuk siapa-siapa yang nak makan kat kedai, saya syorkan boleh makan kat kedai Tom Yum lah. Sebab Tom Yum dia tak ada sugar added. Tom Yum boleh makan. Cuma kena bagi tahu kat kedai tu tak ada, kata tak ada sugar lah.